Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Zafri Helmi bin Zakaria, pakar bedah ortopedik Putra Specialist Hospital Melaka. Let's go! Hoki atau golf? Hoki. Hoki ataupun tenis? Hoki. Kalau tenis lebih kepada bahu. Hoki ataupun rugby? Rugby. Rugby ni permainan yang mempunyai body contact yang lebih tinggi. Rugby ataupun bola sepak? Bola sepak. Sebab penggunaan buku lali lebih dalam sukan bola sepak. Bola sepak atau volleyball? Wah, susah nak jawab. Kedua-duanya mempunyai cederaan yang lebih kurang sama saja, tapi bola sepak lebih daripada volleyball. Bola sepak atau futsal? Futsal sebab lantai dan pergerakan yang lebih agresif apabila seseorang pemain bertukar arah. Jadi futsal lebih berkecenderungan untuk mendapat kecederaan buku lali berbanding dengan bola. Futsal ataupun badminton? Futsal. Futsal ataupun pickleball? Futsal. Jika ada apa-apa pertanyaan tentang sakit pada buku lali ataupun sakit sendi dan tulang, boleh datang ke klinik saya di tingkat 3 Putra Specialist Hospital Melaka. Mana lagi? Putra le.